Customer nampak dalam video cantik X50. Ni dia. Ni saya bagi tahu 3 poin kenapa X50 ni berbaloi beli untuk second hand. First, bulanan dia rendah guys. Kalau kau beli full loan, kosong deposit, 700 lebih je. Tapi kalau kau pergi beli baru, bulanan dia boleh pergi 1000 lebih. So, nampak tak different bulanan dia? Kereta baru usia 3 tahun, tapi kau dapat bulanan jauh beza rendah. Yang kedua, design dia guys. Memang smart, memang sporty. Lepas tu kau tengok dia, futuristic. Okay? So, kalau kau beli second hand pun, kau tak rasa macam beli kereta second. Rasa macam beli kereta baru je. Yang ketiga, kereta ni sesuai beli kereta keluarga. Sebab apa? Bonnet dia besar, dalam dia luas, nak pakai long distance pun sedap. Okay? So kalau korang ada niat nak cuba-cuba nak masuk loan kereta ni, dapatkan pinjaman penuh, kontak dengan saya, isi borang biru dekat bawah ni. Nanti kita bincang-bincang. Okay? Assalamualaikum.